Bahagian luar memang cantik. Jom kita explore bahagian dalam masjid pula. Masjid ni ada perpustakaan digital tau, dengan kerjasama Yayasan Bank Rakyat. Ceritanya, Bank Rakyat ada 100,000 bahan ilmiah digital. Jadi, mereka kongsikan aksesnya kepada ahli karya Masjid Al-Hasanah. Masjid ni ada kipas gergasi on top of aircon. Dewan solat tingkat 2 pun agak besar juga. Dan ketika bulan Ramadan, ruang ni dijadikan tempat berehat orang beriktikaf. Setiap kali pergi masjid, pastikan korang tengok dulu siapa pemegang amanahnya. Kena kenal siapa nazir, siapa imam, siap. Kalau lepas solat tu terjumpa dengan mereka, ucapkanlah terima kasih. Okey, jom masuk Dewan Solat Utama. Baru beberapa langkah dah nampak senarai rakan strategik. Yayasan Ikhlas bangga menjadi sebahagian daripadanya. Okey, ni satu tips lagi. Cuba tengok ayat Quran yang dipaparkan. Itulah identiti komuniti tu. Ada masjid letak ayat sujud, ada masjid letak ayat perjuangan. Masjid korang letak ayat apa? Last sekali, ada playground open air dekat bahagian dalam masjid ni. Ayah tarawih, mak tengok anak main. Lepas tu tukar. Habis 20 rakaat, balik.